Assalamualaikum semua, selamat datang ke YouTube channel Aizat Arfah. Kalau korang tengok hadiah ni sekarang, hadiah ni untuk siapa sebenarnya? Hadiah ni adalah untuk klien-klien cap dekat kapal kuning lah, yang mana yang dah start trade, start ada aktiviti kat sana, yang dah start guna robot Canova. Ini hadiah untuk korang. Macam mana nak tahu korang layak ke tak? Korang just DM je cap personal, tanya, saya dah layak belum untuk claim hadiah macam ni dengan cap? Nanti cap akan semak. Kalau awak dah layak, cap akan cakap awak layak dan awak akan diberi satu form untuk isi nama, alamat, phone number. Dan ini cap hantar memang free shipping, tak ada charge apa-apa pun untuk awak semua. Okay, so untuk pastikan awak terima hadiah ni dan awak tak confuse lah, ni parcel datang daripada mana? Cap letak siap-siap stiker ni. Ini stiker yang kita charity tempoh hari dan ada banyak lebih. So dekat stiker ni ada logo kapal kuning kita. Logo kapal kuning. So bila korang dapat parcel tu kan, korang akan nampak lah ada stiker ni. So bila ada nampak ada stiker ni, korang tak adalah macam ni datang daripada mana. So bila korang nampak stiker ni, korang tahu dah ini daripada cap. So kalau korang nak hadiah ni, korang just DM je cap. Kan nak habiskan banyak lagi stok-stok kat belakang sana tu. Kita nak habiskan je sebab tak lama lagi yang akan datang banyak lagi merchandise baru. So kita nak habiskan merchandise yang sedia ada. So pada minggu ni cap nak ajar kat korang macam mana untuk kita aktifkan robot Canova version AI edition. So mana-mana yang belum lagi dapatkan robot Canova version 1.0.8, okay, korang boleh pergi ke website Canova kita. Cap dah update yang terbaru website kita. Nampak ni, Dual Brain Gold Trading Verified Edge. Maksudnya dual brain apa? Satu otak kiri, satu otak kanan. Otak kiri apa guys? Otak kiri kalau dalam video-video yang lepas kita akan cakap dia berkenaan dengan technical trading. Okay, semua matematik. Tapi otak kanan kita adalah AI, feeding daripada sentiment market. So maksudnya robot kita lepas ni, dia bukan buat decision berdasarkan technical matematik semata-mata. Dia juga buat decision berdasarkan sentiment market. So technical campur dengan sentiment market, insya-Allah robot akan lebih baik. Kalau korang nak tahu robot bagus ke tak bagus, just dapatkan je robot ni percuma saja sehingga 30 Jun 2026. Sebab bila korang dah subscribe ataupun dapatkan license key, benda tu boleh guna lifetime. Untuk dapatkan license key secara percuma sehingga 30 Jun. So maksudnya lepas 30 Jun, license key tu perlu dibeli. Berapa harga dia? Tak mahal, okay? $117 one time. Siapa nak source code? $63,000 US. Siapa-siapa yang nak source code lah, nak coding, nak jadikan robot sendiri, $63,000. Tapi kalau korang nak secara percuma, korang ikut je step dalam website ni. Okay, so sekarang ni apa itu left brain juga right brain? Left brain iaitu technical engine, macam ni kita beritahu, run entirely on your terminal, zero latency dan juga read price action and structure to the time entry. Untuk yang right brain adalah macro AI copilot. Dia tolong tadi untuk awak apakah sentimen market yang berlaku di belakang tabir sebuah pergerakan harga. Runs on our cloud, maknanya dia gunakan API calling AI daripada cap sendiri. Cap bayar sendiri. You guys tak perlu keluarkan satu sen pun. Itu pun banyak yang komen toksi-toksi dekat YouTube tu cakap ni marketer. Hello, marketer tak ada nak bagi awak robot yang ada AI yang berbayar tapi awak dapat percuma. Mana nak dapat? Okay, korang komen sikit, kat mana nak dapat robot AI yang ada AI calling tapi developer dia yang bagi percuma dan awak pakai secara percuma? Mana nak dapat? Pulse live micro data every cycle confirm. Okay, Vetos ataupun Boost. Okay, dia boleh guna. Dekat sini Cap akan explain dekat awak sekarang. So lepas ni jangan tanya Okay, so ini Canova kita yang tengah running dekat MT5. Macam sekarang Cap launching MT5 dulu. Nanti kita tengoklah kalau rajin Cap akan keluarkan untuk version MT4 punya. Dia MT4 ni boleh nak keluarkan AI tapi dia teknologi MT4 tu tak canggih sangat. So Cap terus lompat ke MT5 terus. Okay, kalau tengok sekarang ni, left brain sekarang ni ranging, right brain sekarang neutral. Kalau korang tengok, dua-dua kita punya sekarang ni dah detect market ranging. Sebab apa? Left brain kita dia adalah technical price action kita. Itu formula yang Cap dah letak dalam robot trading ni. Itu satu hal. Satu hal lagi, right brain kita pun neutral sekarang. Mungkin sebab video ni dibuat pada pagi Isnin. Sekarang pukul 11 pagi hari Isnin. So market tak berapa nak bergerak lagi. So dua-dua dalam keadaan ranging. So sekarang ni apa kita punya right brain kita feed daripada AI, iaitu dia cakap silver surge plus 3.82% signal drop PM bit but VIS low cap safe haven premium. So ini yang dapat daripada market sentiment ni, dia feed dalam robot ni. Tapi dia tunjuk okay, right neutral, maksudnya market tak ada nak uptrend downtrend sebabkan mungkin sentiment market pun ranging. So dia akan keluarkan data sebagai ranging juga. Cumanya dekat sini Cap berikan awak semua pilihan sama ada nak pakai AI brain ni dalam keadaan ketat ataupun tak ketat. Okay, sekarang ni
contoh lah. Ini kita namakan sebagai Copilot, AI Copilot. Right brain kita adalah AI Copilot. Okay, dia ada 3 setting. Pertama solo, kedua boost dan ketiga adalah shield. Yang default setting dia adalah boost lah. Boost ni macam mana? Pernah ingat tak dalam video-video sebelum kita ada satu setting yang dinamakan sebagai turbo mode. Kita bagi contoh analogi, left brain bull, right brain bull. So bila kita pakai Copilot sebagai boost, dia akan masuk kepada turbo mode. Sebab apa? Sebab kalau kedua-dua left brain dan juga right brain dalam satu arah yang sama, kita punya setting kita adalah payah untuk kita capai satu titik retracement yang banyak. Mungkin dia akan retrace sikit je, lepas tu dia akan sambung the trend. Okay, that's why Cap pilih bila dua-dua otak kiri dan otak kanan dalam satu arah yang sama, kita akan pakai turbo mode. Maksudnya dia hanya perlukan sedikit sahaja retracement untuk masuk entry. Tapi kalau kita guna yang solo maksudnya dia tak pakai langsung otak kanan. Okay, dia hanya pakai otak kiri saja. Kita offkan otak kanan. Kemudian kita offkan AI. Awak tak nak pakai AI. Bila kita pakai AI ni, kemungkinan besar kita punya entry tak banyak. Sebab AI dah tolong filter market. Kadang kita punya left brain dah beritahu lah buy now. Tapi right brain kita beritahu, oh wait, we check first. And then ada setengah orang mungkin tak suka AI, so dia tak pakai. And also shield. Shield ni adalah kita punya SOP robot AI brain kita adalah untuk filter orang kata fake ataupun false signal daripada technical analysis sendiri. Bila kita pakai shield ni, katalah left brain bull, right brain bear. Satu uptrend, satu downtrend. Tak akan ada entry langsung. So benda tu possibility untuk ada entry memang susah. Okay? So sekarang ni kau nak pakai mana? Nak pakai yang boost ke? Nak pakai yang solo ke? Atau kau nak pakai yang shield? So dekat sini kita dah letakkan AI Copilot kita, default setting dia adalah boost. So kita akan tengok macam mana lepas ni. So maksudnya bila dia pakai boost, kalau lah right brain bull dan left brain bear, dia tak akan masuk kepada turbo mode. Dia akan pakai normal mode biasa je. So ini memang complicated. Cap dah macam sampai termimpi-mimpi fikir setup ni, yang mana semua orang boleh bermain dengan setup. So ini adalah the best setting for right now. And of course lepas ni robot ni akan ada agentic AI dia sendiri. Maksudnya dia akan ada agentic untuk left brain dan also dia akan ada agentic untuk right brain, dan dua-dua otak ni akan sentiasa improve sebab setiap hari dia akan dapat a new data. So dia akan auto improve by themselves lah. Maksudnya saya tak perlu nak tolong fikirkan untuk diorang, and just diorang akan submit dekat saya. Kita akan buat pembaharuan macam ni. Saya je yang akan decide yes or no. Kalau saya tengok bagus juga benda ni, saya akan proceed. Kalau tak, kita akan maintain guna SOP yang sama. Dah siap bab tu? Okay, yang ni korang jangan usik. Untuk korang aktifkan AI right brain, korang jangan usik benda ni. AI server semua jangan usik. Kalau korang usik, nanti dia tak akan dapat feed daripada kita punya calling API. Tekan je OK, pergi kat tools, pergi dekat options, and also pergi dekat expert advisor. Korang kena allow web request for listed URL. http ai.capnovapro.com. Korang kena allow web request ni. Kalau korang tak allow, dia tak boleh nak tarik data daripada kita punya cloud AI kita. AI kita duduk dekat cloud sekarang ni, satu awan cloud kan. So sekarang ni robot dia nak dapatkan feed news daripada kita punya cloud, daripada cloud ai.capnovapro.com. Semua pengguna-pengguna robot Canova, dia kena dapatkan data daripada situ. Cap pun akan dapatkan data daripada cloud tu juga. Awak kena bayangkan macam ada satu cloud kat sini kan. Robot ni semua tunggu info, tunggu ilham daripada cloud tu. So lepas tu dia akan feed. Kalau kita tak enable website ni, awak tak akan dapat lah macam ni RB feed ni, right brain feed, Silver Search 4.15 signals broad PM bit. Benda ni dia akan auto refresh dalam 15 ke 30 minit setiap kali, and also akan lebih keep refresh on the New York Open. So bila New York Open, dia akan lebih canggih dah. Maksudnya makin volatile market, makin cepat right brain ni akan feed dengan news-news yang baru. So memang saya pun dah seram lah tengok macam mana capability AI ni. Adakah kita punya anak cucu akan terkesan dengan AI yang sangat canggih ni. Sehingga berjumpa lagi. Of course benda ni percuma je. Korang scroll dekat website canovapro.com. Masih lagi percuma. Kalau korang dapatkan license key sebelum 30 Jun 2026, korang boleh guna license key tu forever selagi kapal kuning kita hidup. Maksudnya macam tu lah. Nampak? Canova V1.0.8.15 15 ni saja je Kat letak sebab ada macam ubah-ubah HUD apa semua sistem, tapi lebih kurang je. So yang ni ada AI edition, yang MT4 tak ada AI edition, ada macro AI brain. Alright, sehingga berjumpa lagi. Nanti tolong update dalam grup macam mana awak punya feedback berkenaan robot Canova dan apa yang kita boleh improve dalam masa akan datang. Assalamualaikum.